Cari apa? Semayang ni tuan-tuan tengok baik-baik. Semayang ni nak cari Allah Ta'ala. Tapi dia kata, laisa kamislihi syai'. Aku tidak menyamai segala sesuatu. Tak boleh cari. Nak cari Tuhan. Bila tak boleh cari, nak cari apa? Cari Muhammad. Sebab yang semayang tu Muhammad. Yang tahu pasal semayang Muhammad. Yang pergi ambil semayang pun cari Muhammad tu. Tak payah cari Tuhan dah. Jumpa Muhammad, jumpalah Allah Ta'ala. Lalu Muhammad tu ada di mana? Jangan main duk buat je, lemah ya. Sebab tu kita tak ke mana. Duk macam tu ya, tak ke mana. Tak ada perkembangan dalam nilai iman. Duk harap keluar ya. Oi, kena pakai lagu ni, Muhammad pakai hangkau mana? Oh, ni sunnah. Apa dia sunnah? Apa dia sebenarnya ta'rif sunnah ni? Makan? Pakai baju? Tidak. Kah hati perasaan ihwal Muhammad terhadap Tuhan? Mana satu sunnah? Jangan dia tunjuk keluar ni sunnah tak berdiri tu. Maka kita main semayang nak cari realiti Muhammad tu di mana. Sebab dia je orang yang Tuhan cipta. Di alam ni Muhammad ni lah yang Tuhan cipta dulu. Sebab Muhammad ni perangai Tuhan tu sendiri. Allah Ta'ala ni adalah yang tidak bersifat. Allah Ta'ala yang tidak bernama. Allah Ta'ala yang tidak berbentuk. Allah Ta'ala yang tidak berkeadaan. Maka Muhammad lah kenyataan bagi nama. Muhammad kenyataan bagi bentuk. Muhammad kenyataan bagi apa yang sebenarnya wujud pada Tuhan. Muhammad ni lah. Sebab Muhammad ni lah yang mengenal sangat Allah Ta'ala ni. Sekarang ni, tuan-tuan nak cari Muhammad di mana? Main semayang ni nak cari di mana? Cari di rasa dan tahu. Sebab rasa dan tahu tu je yang kena. Tak ada rasa, kita tak ada marah, tak ada meluat, tak ada suka, tak ada cinta, tak ada sayang, melainkan ada rasa. Tak ada tahu, baju tak ada, seluar tak ada, apa pun tak ada. Sebab ada tahu saja baru ada baju seluar. Di mana tahu tu nak pergi cari? Cari pada yang ada kenyataan. Di mana? Adam. Adam ni kenyataan penzahiran Muhammad. Adam tu nak pergi cari di mana? Cari di tubuh. Inilah tubuh-tubuh Adam ni. Muhammad tu di mana? Muhammad tu di roh, di pengetahuan, di rasa, di sedang. Tu Muhammad. Sebab tu bila sedang, sebut kata kawan jatuh motor, rasa ada di mana? Rasa di kawan ke rasa ada di kita? Tak tengok sedih main dah. Tu Muhammad. Kerana ada tu lah. Jaga tubuh, tak mau bagi binasa. Berlakulah solat. Tu Muhammad solat tu. Nak nyata di mana? Nyata di gerak dan diam. Sebab tu solat tu ada gerak dan nak cari reda tak mana kalau tak cari pada gerak dan diam. Dan abang ni ya. Kita main semayang dapat pahala. Kedekut sangat ke Tuhan tak boleh bagi pahala dekat orang tak semayang? Semayang selalu ke? Pasal konsep main semayang dapat pahala ni basi dah. Konsep main semayang dapat pahala 27 kali ganda ni basi dah konsep ni. Tak boleh duduk dekat kita hak macam tu. Sebab Nabi habaq lain, kita faham lain. Main semayang tu pasal apa? Nak tunjuk reda. Reda siapa? Reda Allah dan reda kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang suci. Suci pasal apa? Pasal wujud. Tak ada siapa keliling dia. Yang ada Allah. Tu suci. Jiwa yang kenal. Jiwa yang tahu. Kata yang ada dengan dia Tuhan saja. Lain tak ada. Ni jiwa suci. Suci kan ni? No?